nak jimatkan biji kopi tak nak membazir, salah satu cara dia, macam aku ni, aku punya mesin ni dia memang automatik tau. Kita boleh letak dalam bekas macam ni tapi aku lagi prefer guna scale macam ni guna weight scale yang macam ni. Guna weight scale kalau macam ni. So untuk nak jimatkan biji kopi, ini weight scale dia. So untuk aku nak jimatkan biji kopi aku ni, bukan jimat lah, aku macam contoh macam satu pack ada 500 gram, jadi aku nak bagi macam benda tu ngam-ngam jadi aku tak adalah macam nak kerap beli kan. Sebab nak pergi kedai dia pun aku nak kena ke bandar apa semua. So aku akan timbang macam ni. So untuk timbang dia ni aku akan guna ratio standard macam kalau aku nak buat kopi yang dia punya kick dia tu agak lagi kick rasa dia, aku akan buat dalam 18 gram. 18 gram macam ni lebih kurang. So dalam satu paket kopi tu ada dalam 500 gram coffee bean. So macam tu dia punya ni. Jadi anggaran dia korang boleh buat dalam banyaklah cawan kan korang boleh buat. Jadi mudah korang nak bajet. Jadi bila macam korang beli 2 paket okay, so korang dah boleh agak ini nanti mungkin dalam bulan depan ataupun minggu depan dia dah habis. Okay, so macam tu cara dia. Salah satunya kalau walaupun mesin korang automatik, so kalau korang guna penimbang macam ni, korang akan dapat rasa sendiri yang guna biji kopi ni lagi puas hati. Salah satunya korang boleh agak dia habis bila, dan korang tahu bila masa nak top up.